Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazan Haziq bin Muhammad Sufiat dari PJMS 1. Jadi hari ini kita akan menerangkan tentang bantu mula, iaitu pertolongan cemas dan pelan tindakan kecemasan. Okey, next. Jadi apa yang perlu ada dalam bantu mula ni ialah kain anduk. Ini adalah kain anduk. Di mana ianya fungsinya untuk menyokong kecederaan mangsa lah. Menyokong macam ni lah. Nanti saya akan tunjukkan video seterusnya. Yang seterusnya kita ada antiseptik dan cecair pembasmi. Ni untuk cuci luka, untuk merawat muka lah. Yang ketiga kita ada gunting dan penyepit. Mana gunting dan penyepit ni untuk penyepit ni untuk mengeluarkan benda-benda asing dalam tubuh badan lah. Untuk kalau luka tu terkena masuk besi, jadi kita gunakan penyepit ni. Kalau gunting kita, kalau balut bandage, kalau lebih kita gunting. Seterusnya kita ada sarung tangan. Di mana sarung tangan ni fungsinya untuk mengelakkan daripada kuman merebak kat tangan kita lah. Ataupun tangan kita yang kotor nak pegang luka tu sangat bahaya, jadi sarung tangan tu penting. Seterusnya kita ada kain kasa dan plaster. Ini untuk membalut luka atau secara lain. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan cara untuk membalut tangan mangsa menggunakan kain anduk lah. Jadi kain anduk akan jadi macam ni. Pertama kali kita akan lipat dia ke dalam. Yang belah atas ni kita lipat dia macam lipat kain samping. Lipat 2 kali lah. Jadi kita tengok mangsa ni. Yang bahagian ni kita letakkan belakang tangan ni. Jadi belakang ni kita kena ikat ikatan muka sila lah. Macam ni lah, ikatan muka sila kiri atas kanan, kanan atas kiri lah. Jadi lepas tu kita kemaskan ni. Seterusnya kita ada protokol penilaian utama DRADC, drugs, di mana pertama kita ada danger, di mana pastikan kawasan selamat untuk penyelamat dan mangsa. Jadi jika dalam satu kawasan tu mangsa kat tempat yang meriuk, kita bawa dia ke tempat yang selamat lah. Yang kedua, kita kena periksa tidak balas. Tidak balas orang tua, kalau dia respon, alhamdulillah. Yang ketiga kita ada towing, iaitu dongakkan kepala, angkat dagu dan pastikan tiada halangan. Ini untuk memastikan kadar pernafasan tu lalui dengan betul. Yang keempat kita ada breathing. Kita kena lihat, dengar dan rasa pernafasan mangsa tersebut. Yang kelima adalah circulation, iaitu jika tiada nafas pada mangsa itu, kita kena buat apa? Kita kena mulakan tekanan dada, iaitu lebih dikenali oleh CPR dan hembusan. Okey, seterusnya kita akan lakukan CPR dan hembusan, di mana yang pertama sekali mangsa mestilah berada dalam permukaan yang rata, selamat dan jauh daripada bahaya lah. Yang kedua, jari kita mestilah silang-silang macam ini dan letak pada bahagian dada. Kedudukan badan kita mestilah condong depan macam ni untuk memberi tekanan pada dada mangsa. Jadi buat CPR ni haruslah dilakukan sebanyak 30 kali. Jika mangsa tidak berlaku respon terhadap apa yang kita buat 30 kali iaitu CPR, kita mesti lakukan hembusan lah. Hembusan pada laluan pernafasan. Laluan pernafasan berada di mana? Ada di mulut mangsa. Jadi yang pertama kali bahagian kepala mangsa mestilah dongak ke atas dan mulut mangsa mestilah buka untuk pernafasan daripada kita melalui lah. Jadi dia akan jadi sini. Kepala dia dongak dan kita mulut ke mulut. Okey, jadi seterusnya kita akan lakukan
rest lah, iaitu R rest, I ice, C compression, E elevation. Di mana jika ada mangsa yang mengalami kecederaan pada tulang dan otot, rest ni adalah satu bantuan yang sangat baguslah, yang amat diperlukan oleh mangsa lah. Yang pertama, rest, rehatkan mangsa jika mengalami contoh dia ada kecederaan di kaki lah, kaki keting. Jadi pertama kita rehatkan dia, contoh rehatkan dia. Yang kedua, ais, kita tuangkan ais pada kaki. Contoh ada ais, kita tuangkan ais pada kaki. Yang ketiga, kita ada compression, iaitu balutan tekanan. Kita ambil kain anduk ataupun bandage atau semacamnya, kita balutkan sekali dengan ais. Yang keempat, kita ada elevation, iaitu di mana kawasan kecederaan tu haruslah tinggi daripada jantung kita lah. Jadi kita letak sini. So kita kena letak barang lah. Jadi mangsa akan kena baring. Okey, seterusnya kita akan terangkan sedikit tentang teknik Heimlich maneuver, di mana jika ada seseorang mengalami tercekik ataupun makanan yang tersekat pada rongga pernafasan, di mana teknik Heimlich maneuver ni adalah satu bantuan yang sangat sangat diperlukan lah, di mana jadi jika mangsa tu mengalami tercekik pada rongga ni ataupun tersekat pada bahagian dalam, jadi teknik Heimlich maneuver adalah sangat penting, di mana tangan pertama, tangan kanan ataupun tangan kiri hendaklah diletakkan pada abdomen mangsa, iaitu di atas pusat lah. Tangan kiri sudah letak pada bahu untuk kita tekan. Jadi tangan kanan tekan berulang-ulang kali sampailah makanan ataupun barang dalam rongga itu terkeluar. Untuk kanak-kanak, seeloknya kita tepuk belakang. Tangan kanan letak di bahu, tangan kiri kita tepuk sampai dia tersedap dan terkeluar makanan. Okey, seterusnya saya akan bincangkan tentang TOTAPS, TOTAPS. Ia adalah satu kaedah membuat penilaian terhadap kecederaan mangsa setelah diberi rawatan drugs di RABC. Jadi T adalah talk, iaitu bercakap. Jadi kita tanya dia, cedera di kawasan mana? Sakit tak? Boleh bergerak tak? Jadi itu talk, cakap. Yang kedua, kita ada observe, iaitu melihat keadaan, iaitu perhatikan serta periksa tempat kecederaan dan keadaan mangsa, dan utamakan pada kecederaan yang melibatkan kepala. Jadi kita observe dia, melihat keadaan. Oh, kepala dia dalam keadaan macam ni, macam tu lah. Kalau kaki, keadaan dia macam tu. Lihat keadaan dulu. Yang ketiga, kita ada T, iaitu tak sentuh pada tempat kecederaan. Periksa kepala dia ada bekak, ada pendarahan tak? Sentuh pada kawasan tu. Kalau kat kaki, ada lebam tak? Sentuh. Yang keempat, kita ada active movement, iaitu pergerakan aktif, di mana kita kena arahkan mangsa untuk menggerakkan anggota badan yang tercedera. Kalau dia cedera di kaki, gerakkan kaki. Kalau dia tak boleh gerak, maksudnya kita kena buat next lah, iaitu kita ada passive movement, iaitu tempat kecederaan itu kecederaan pada kaki, kita gerakkan kaki dia. Gerakkan, bantu gerakkan secara perlahan. Seterusnya, kita ada skill, iaitu arahkan mangsa berdiri, berjalan, berlari, melompat bagi memastikan tahap kecederaan yang dialami. Jadi lepas kita buat passive movement tu, kita angkat dia, skill, kita tengok dia jalan macam mana. Kalau untuk kita tengoklah tahap kecederaan dia teruk ataupun tidak.